Okay guys, aku try buka lampu merah guys. Saya butuh korang try buka lampu merah. Tadi belakang saya ada bunyi. Tapi biasanya bunyi apa? Dahan jatuh lah dari pokok. Ini kencang ni dulu ya. Is. Masih ada lama is. Kau tengah parking is. Kau tengah parking. Aku nak komen ni. Okey, saya suara dalam sini bilang saya. Suara saya clear tak? Tu tadi toilet dia. Okey guys. Saya selalu tengok night walk, tengok paranormal okey. Saya nak kasih tahu satu. Siapa tahu rupa bentuk macam ni? Okey. Biasa gini kita panggil gerbang. Tahu apa gerbang tak? Okey. Gerbang ke alam. Okey. Alam Transformers. Siapa tahu okey. Okey. Sekarang di bawah Budak cik sebelah toilet tu je tadi. Tadi toilet yang saya duduk tadi. Okey. Okey. Okey, tengok dahan dia gini. Melengkung sampai ke sini. Dan dahan dia bersana pun ada satu. Okey. Betul. Yang sini pun melengkung ke sini. Menarik ni. Tapi aku nak korang masuk malam ni. Strawberry jangan campak popular, campak mengerus. Jangan campak popular guys. Pasal tas aku tak letak popular. So korang boleh ramai-ramai gerakkan mengerus. Okay. Baling mengerus je guys. Jangan baling popular guys. Okay. Pasal aku punya level akan jatuh guys. Kalau kawasan gini okey guys, saya kasih tahu Twist korang akan campak mengerus dibandingkan sini banyak batu. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Ada batu-batu lama Guys. Batu-batu kuburan lama. Follow strawberry cupcake guys. Korang ramai-ramai. Lebih lanjut strawberry cupcake ada buat tak home base ke, ada buat siapa tu? Tahun ni korang raya ke apa pun nak order ke macam mana korang pilih. Apa yang aku tahu betul lah. Okay guys, boleh tak korang ramai-ramai? Okay, kalau korang selalu aku nak tunjukkan korang siapa nak order, korang dah beli open order guys aku share dengan korang sekejap siapa yang nak. Macam nasi alhamdulillah lah dah ada orang beli lah. Okey, tahun ni sampai nak beli, korang PM aku, korang punya ni je. Okey. Ini tahun guys. This is our baju punya tahun baju baru guys So kita adakan baju untuk supporter juga, okey. Guys. Okay, siapa yang Saya tak berdekat saya masuk sini tapi saya masuk juga Saya tak masuk dalam habis. Nama korang cakap nama. Pasal kadang gini di Singapura ni kadang tempat begini tempat larangan. Baju kita ni selepas bulan puasa guys. Assalamualaikum, salam adik para khalifah. Kadang kita boleh expose tak di track je. Kita masuk dalam kadang tak tahu ada kamera. Hidden kamera, mesti banyak kamera. Alhamdulillah kita dah dapat sponsor. Okey, pada tahun baju kita 2026 pada tahun baru ni, this is our new shirt. Okay, kita akan keluarkan baju sponsor mungkin dalam 15 helai ataupun 10 helai baju. Okey, siapa yang sekiranya nak support baju Explorer, okey, kita baju, satu baju adalah $45. Okey, sekiranya siapa nak, korang kasih bilang korang punya sizes. InsyaAllah ada long sleeve dengan short sleeve. Inna Bismillahirrahmanirrahim. Short sleeve dengan long sleeve. Okey guys. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawalla faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim.
nampak Kak. Para Khalifah, terima kasih para Khalifah. Ya Allah, semoga kamu ada rezeki dan cukup mudahkan urusan. Ya Allah, terima kasih banyak sebagai Zam-Zam yang tak pernah putus mengalir. Terima kasih para Khalifah. Thank you guys. Korang boleh follow Ya Allah. para Khalifah guys. Black. Okey, korang ada gerbang. Aku ingat apa benda lah. Air putih eh? Ha, Air putih eh? yes, ada kain putih. Mana air putih? Sini. Hai sir, Uni sir. Nah, they follow my TikTok sir. Wait. Oh, stand up no. Ada one normal human. Oh, Ni have ah? You probably saw anyone white color shorts, then like the hair is smoke it. Totally attire all white ah? the white color long. I mean until somewhere near the thigh area. Lele shot. Maybe somewhere this side. Yang tadi kau nampak lah kat fire entrance. You park your motorbike. You know the car park the other side? You know there's a playground. You know in front there got playground or not? The car park at the playground. You cannot walk from here. I don't know lah, but it's far. You follow the toilet right? Far. You will lead to the car park there. You will lead to the playground. Or you want me to help you there? The playground. Okay, you know the playground they got a flying fox. There's the first entrance there. The first entrance got the big playground got flying fox. The playground car park. Oh, okay. The one more playground. I saw lah, but I don't know whether it's like a wearing white color t-shirt. Yeah. Yeah, okay. But it's like from like 5 meter or 10 meter away lah. But I thought like couple or what, like they You don't bother lah. we don't bother lah. We don't know lah. We know nobody walk here alone. Yeah, we will know this timing nobody want. Lah. You want any assistance, we can also lah. We can just go there and help you go there. Yeah. No, because anyway also we going out back from the entrance also. We walking Our out vehicle there also. Just walking back because we doing some social media live. Oh, okay. Yeah, we don't explore. Okay, Can lah. Anything we will update as well. Don't worry. You're from the NPC here, right? Yeah. Okay. Take. Jangan tengok. Okay, yeah, guys. Black, sini. Come. Aku tadi merembang tengok kejap. Jap. Apa? Okay, mari. Bismillah. Kau nak masuk So, Bismillah. tak baik Saya tak tahu batu-batu ni batu apa Huh? Okay. Okay guys. Okay, korang. Aku boleh tunjuk what happened Black. Tak. Okay. Dia cakap dia nampak macam Guys. macam diorang tengah cari orang. Saya tanya dulu ni apa guys? Okay, batu nisan guys. Subhanallah. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi, tapak batu apa ni? Guys, korang nampak apa ni guys? Okay guys. Guys, apa yang korang nampak ni guys? Ni batu nisan kan? Yes. Tapi ini tak Ini- kubur dia. Mungkin. Hah? Okay. Jalan baik-baik. Alah, Jangan Tempat ni? langgar. Semua ni tempat dia. ni semua Okay? kubur. Yes. Mana ini petapak Islam. kubur Islam? Nisan apa ada? Subhanallah. Assalamualaikum. Al-Fatihah. Assalamualaikum Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Guys, korang nampak guys? Ni korang nampak tak? Okay, kita pergi discovery dari Ini rare Masih ada bekas-bekas di kat sini Batu nisan ni. Tengok tu. Black. Jangan cabut Black. Ah? Biarkan. Okay, mari. Biarkan. Bigit rumput. Okay. Masih ada balance kubur ke batu je Black? Peninggalan Kita, nisan ni. kita tak sure ni pasal ini. Kalau kita dah nampak gini, maknanya sekitar kawasan ni semua dia Nampak? macam satu gerbang tau. Subhanallah. Dah ramai-ramai tipping-tipping guys, boleh tak? Okay guys. Yang tak tak apa guys. Cam saya tengok depan Masuk, tapi saya tengah tengok bawah guys. Screen korang share je. Saya tengah tengok bawah ni. Pasal malam ni actually ni tadi ni Black Night Walk macam Ya, biasa. kita naik walk. Pasal kita daripada Apex punya, daripada Boss One Me Team. Okay? Dia daripada Boss One Jadi Me Team Singapore. kita punya exploration mungkin orang tak tahu. So malam ni actual guys. Malam ni korang masuk. Malam ni kita pukul jam Okay, 11.30 Boss malam Team. kita ada explore. Okay, daripada Kalau siapa ada Team dalam baru sini, Explorer, malam ni kita ada 2.0. Ini dia. Okay, kita ada entertainment guys malam ni. Bonus okay. kita ni hari So ini. sampai nak masuk. Okay, para Khalifah boleh tak masuk Black New VTT? Okay, masuk kat Black New VTT boleh tak? Ramai-ramai tolong repost the video. Dan korang like the video, korang komen Okay. boleh tak? #FIP. Saya akan lalu dengan hati-hati Saya tak nak langgar apa-apa sini Saya nampak batu saya tahu. Mana-mana batu ni semua bekas tempat lama dia. Tapi mungkin akar pokok saya tak tahu. Siapa nak screenshot? Black suruh kau jangan view sikit pasal. Guys, siapa nak screenshot guys? Ramai-ramai. Siapa nak cincot ramai-ramai guys? Come on. Ya, screenshot
Saya dah screenshot tekan satu, kita nak tahu. Guys, dah screenshot tekan satu guys. Lepas tu kita jalan. Dah. Siapa dah screenshot? Okey, nanti boleh share kat Black Batu nisan ni. Okay guys, what do you think? What do you think guys? Aku tak sentuh guys. Nanti aku akan letak balik. Tak sentuh pun. Dia ada dua Satu menghadap sana, satu yang dunia so-called atas dia menghadap ke sana. Dan satu ni atas menghadap sini Okay. Okay guys. Okay, korang tengok betul-betul lah. Satu menghadap sini. Okay, lagi satu menghadap sini. Korang ada perasan tak? Batu nisan lama. Yes, betul. Lama ni. Okay, satu menghadap sini. Ni batu dia orang. Lagi satu menghadap sini. Nisan batu lama yang dia orang ukis sendiri ketuk-ketuk. Para Khalifah, tengok, terima kasih. Okay, jap, bismillah. Ketat lah. Tak boleh. Tak apa, ini bukan. Nanti kita patah balik. Kita explore dalam dulu. Itu batu biasa. Okay, biasa. Okay. Saya akan camp ke depan Walaupun saya camp kat depan, tapi saya jangan tengok bawah Okay. Memang tempat ni tak seharusnya kita masuk lah. Cuma nak hati-hati lah. Okay lah kan. Kita tak tahu nisan. Okay, walaupun aku pakai slipper guys Okay. Tak apa, untuk korang aku masuk. Aku terbanyak kain putih. Itulah. Kau dah nampak ni kain putih ke plastik goni putih? Okay kan guys. Black, ni pokok kau ni. Pakai slipper steady lah Black. Biasa bro. Steady lah. Ni pokok kau ni. Ni last minute. Pasal kita tak tahu nak buat. Pergi bidadari. Korang boleh follow dia guys. Apex. Apex Explorer. Ni goni ke kain ni? Okey, false alarm. Ini goni. Mana? Goni. Goni Salam Akura SG. Salam hadir Akura. Akura SG Akura SG masuk. Aku tak ada dah. Banyak aku punya members kat lain live. Memang aku selalu pergi kat Singapore live Salam hadir. Aku kurang. Okey guys, siapa nak tengok batu nisan lama guys? Okay, ini adalah batu nisan lama Syaril. Nampak tak? Batu nisan lama guys. Ke Izo ke moderator tolong screenshot. Okay, yang dah screenshot korang screenshot guys Okay, ni ada batu nisan lama guys. Jadi okay, Black kat mana malam ni? Black adalah kat tempat tapak perkuburan lama dekat Bidadari Park. Okay guys, kita je bonus hari ni Kita bukan challenge hantu kita explore. Ini pun ada yang pecah punya mungkin dah di vandalize lah. Kita dah macam ni lah Black. Okay. Kita kira macam night version of Geographic Channel lah. Okay guys, siapa-siapa yang belum lagi masuk, okay, korang masuk kat Black punya VTP guys, ramai-ramai untuk malam ni pukul jam 11.30 malam. Ni kita ada explore guys Kita ada night walk juga, tapi it's part of entertainment guys. Okay. Badu tak lawak. Korang guys masuk, korang repost, like dan korang komen apa yang ramai. Nampak guys tadi. Kita tak ada apa-apa pun nak cuba nisan lama. Batu nisan lama tu, batu tu tanpa ada nama. Dan nisan dia seperti nisan yang kita orang Islam pakai. Kita sebut nisan. Berangin sekarang ni. Apa ni? Berangin. Okay. Tempat mana? Generator. Ni generator dia supply power untuk lampu-lampu dalam ni. Dia mungkin sikit breaker dalam lah. Kalau lampu sini trip, bahagian sini letakkan efek lain tempat. Okay. Jadi saya akan lalu tempat yang terang sikit dah. Tak payah pakai torchlight lah. Okay, jadi nampak sedap sikit. Siapa nak tengok pokok-pokok, okay, saya on. Ni view dia.
Sama juga macam pergi Malaysia ke gimana Indonesia kan. Pemandangan ke hutan serupa ini. Okey, serupa ini. Okey. Okey. Dan tujuan kita hari ni explore. Explore di mana? Bidadari Park. Okey. Tempat ni saya pergi ni hari random. Saya tak ada plan pun nak pergi mat sini. Okey. Tapi memang selalu saya tak seorang lah. Pada waktu siang jalan-jalan. Okey. Saya cuba matikan lampu ke. Okey lah, lampu sama-sama sikit lah. Okey, pasal saya pakai torchlight saya yang extra. Torchlight murah-murah just untuk lampu gelap malam. Okey. Saya sekarang tengah pakai torchlight. Ni torchlight Smiling Shark. Saya dah satu kat rumah. Tengah charge pasal ni lah. Takkan nak buat torchlight yang setengah charge kan, nanti tak tahan. Tapi itu boleh tahan 8 jam. Yang ini torchlight ni saya pakai boleh tahan dalam 6 jam hingga 12 jam. Tapi untuk zoom jauh bukan ni. Zoom jauh torchlight dia satu. Ini walaupun dia jauh tapi dia bentuk gini. Okey. Okey. Nampak tak saya punya cam bayang-bayang saya? Okey. Apa dia buat tu? Jadi kan saya rasa kan di kawasan-kawasan seperti begini kan, Bidadari Park, nama Bidadari lah. Dulu Bidadari Cemetery ataupun perkuburan bidadari. Dan tadi saya dah jumpa satu nisan. Masih di situ, tak tahu. Tak tahu nak clear ke, mungkin kerajaan tak nak angkat untuk mengalihkan je ke. Dan di situ. Dah berapa lama saya pergi Bidadari Park daripada dulu. Saya tak masuk tempat tadi tau. Tapi kan, tadi saya berhati saya dah masuk. Nampak terjumpa satu nisan. Okey. Wah, ni kayu balak. Kayu lama dah tumbang ni. Tu akar dia tu. Dari situ sampai ke sini. Jadi guys, siapa-siapa yang di Singapura ni, saya jalan lagi ni tak tahu kat mana kan. Okey. Orang akan bilang ni tempat hutan. Tapi banyak sekarang dibagi nature park. Kalau siang sini ramai orang suka jogging ni. Ha. Okey. Malam lagi nak pakai tenaga. Tempat sini Okay guys, I will invite for para Khalifah pun malam masuk. banyak anjing liar. For sini pun jadi. Nak cakap anjing hutan tak lah. Anjing tebiar tak ada. Ramai Tidak bertuan. masuk dekat VTT guys. Tadi waktu kita baru masuk dalam pukul 2 gitu, bunyi anjing angin menyalak lah. Malam ni tak ada uji nali guys. Okey. Okey, malam ni kita buat 2.0. Nampak anjing di sini. Keep Okey, kita teruskan dari your distance. Jarak jauhkan daripada anjing tu. Okay. To stay calm and move away slowly. Ada yang seram dia, ada yang kelakar-kelakar dia. Do not stare or provoke the dog. Jangan dan tolong mata anjing. So aku sebagai host, aku nak kena hibur korang. Kita asyik uji nali pun. Do not stray off the trail. Maksudnya Seperti macam korang tengok wayang. jangan
berjalan Ah. luar daripada track. Korang dah tengok wayang. Okey, dah sekarang ini track kan. Kalau saya pilih untuk berjalan terus gini, Ini satu PP lah. mungkin satu kesalahan lah. Tolong. Sebenarnya bukan kesalahan. Ini sebenarnya untuk keselamatan kita. Ya. Okey. Daripada kau kasih gini, kau gerakkan kuping korang bagus. Aku ada 3,000 tas. Sekarang baru 385. Kau pergi gerakkan ni huruf bagus. Okey guys, aku nak gerak sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya akan stay gini gelap Orang jangan campak. Aku tak main-main. Jangan campak. Aku tak. Jangan campak besar. Aku cakap tak payah campak besar. Saya tak pakai lampu terang pun. Jangan campak besar. Aku je moderator setempat kayu Ya, tadi kita nampak polis tau. Ingat polis cari kita You got so any. Yes so guys. you wearing- Tadi ada polis dua. Ingat polis tu cari kita ke apa kan. Dia tengah petrol. Dia tengah cari orang, dia lelaki. Kita Okay. tengok carikan lah. Do you see any budak ke apa yang pakai baju putih? Agak macam pakai seluar panjang baju putih tak? Jika kita tak perasan. Tapi depan tadi masuk entrance aku macam perasan. Jom kita sambil explore. Kita try cari tu budak tu ni guys. Okay, boleh kita jangan pelan. Budak. Aku sen tadi kita pergi luar kan. Yes. Dekat traffic light tu aku rasa itu mak dia dengan bapak dia tau. Mungkin hilang ke Mungkin apa? mak dia dengan bapak dia, that's why. Habis polis pun pakai torchlight cari. Okay Black, kita biasa lagi Black. Ha? Okay, side by side. Tak pasal lagi. View kita main dua view. Main dua view masuk lah. Kasuan sini lah. Okay, siapa ada followers Black, kalau nak fly tengok Black tengah view sebelah kanan, aku sebelah view sebelah kiri. Okay guys. Siapa nak tengok sebelah sana? Siapa nak tengok sebelah sini? Okay. Okay. Sekejap. Aku pilih lampu pun dah kadam. Ke aku top off sendiri ni? Aku dah charge tau satu. Lampu aku duduk mati sendiri tau, padahal ada charge tau. Aku dah charge guys. Mati sendiri guys. Ya Ha. Allah. Aku dah charge. Betul, Sekarang betul. aku dah charge ni untuk malam ni. Nampak? Kau tunjuk view kau, mata aku duduk, aku mati dulu mana mati. Lampu yang kita pakai ni mati. Dia tangkap energi Ha. Nampak? Dah mati. Harap kau ada betul slide je. Aku balik dua-dua aku charge lah. Siul lah. Guys, sabar guys Saya pakai ini lampu RGB ni, dua-dua mati. Padahal saya dah full charge. Aku banyak lampu ni. Wah, ni man made ni. Okay guys, angin tadi panas, sekarang angin masuk balik Guys, kita jangan tengok balik-balik. Jom. Kau nak duduk sekali ke apa? Katakan aku boleh sekejap. Cek kamera dulu. Tak, dulu yang tempat gelap tadi tu. Gelap mana? Aku rasa itu sebelah yang kubur Hindu lah. Okay guys. Kubur Hindu Aku tak tahu kubur apa. Sini dah aku tak tahu kubur apa guys. Aku rasa sini kubur Melayu tak? Yang tadi kita jumpa batu nisan kan? Aku rasa this whole stretch. Okay. Okay. Sini perkuburan Melayu lama. So dari sini aku rasa perkuburan Cina. So but kita tak tahu. Kita tak pasti Kubur yang ini macam ada macam kubur-kubur yang tertinggal tak? Pasal tak banyak orang tahu Pasal tadi batu tu dalam YouTube kita tak nampak Mana? Aku dah view mostly YouTube. Apa finding of any Finding of any macam the old Tombstone lah. Tombstone lah. Tak ada Tak ada. Okay, jadi kalau betul-betul ada, tadi kita punya apa, explore. Itu pertama kita jumpa lah. Tapi mungkin ada Guys, orang luar tu dah pernah nampak lah. Ya Allah, korang nak tidur ke guys? Apa yang hantu korang nak keluar je guys? Tak apa. Guys, dapat tempat lebih kan nak bertemu guys. Tapi kejap lagi banyak orang bangun. Guys, sini Sini kan? Mari kita check. No lighting is provided in this tempat. Sini Sekejap. Kita tengok dari mana? Ini trek besi yang pergi pol kecil-kecil. Yang bong Okay. kecil kan? Ini tadi kita naik atas tu apa? Kita tebus sana. So, should be sini lah. Ni patah balik. Ni patah balik. Patah mana? Yang keluar tadi? Yang kita start masuk dalam tempat jalan besi. Ah. Daripada playground. Kita tadi ada lalu sini juga. Tak, aku dah cerita tak pula. Pasal aku perasan Korang okey tak kalau aku pakai lampu merah atau korang nak aku pakai lampu hijau? Which one your better guys? Guys, mana lagi much better? Lampu hijau ke lampu merah? sudah dapat suku. Rainbow ada black? Ada, jangan cakap. Atau korang sakit kan?
Sakit kan mata korang kan? Sakit mata tu. Hijau je. Kadang tahu tak kenapa dia cakap Rimbu kau minta mengapa stay Tak mau kecoh pun. do not straight off the trail. Lipa, tak mau kecoh. Kadang-kadang ada Hitam akik dengan hitam. tapak peguran lama tau sini kadang. Tak nampak apa. Okey, hitam betul korang nak hitam Jangan tunjuk korang. Korang nak hitam kan? Okey, apa tak nak lampu? Tak ada lampu, korang nak hitam. Okey, cantik. Korang tengok. Tengok camp kita. Okey, Korang nak hitam kan? Ambil korang. Korang betul PPA lah korang ni. nampak lampu pun? Lampu jalan raya tepi je. Hitam putih kan. Kau lagi betul PPA juga Lodi. Hitam putih, hitam. Black kau mana black? Aku tak nampak kau black. Korang PPA lah. Sini nak jangan baik-baik tepi jap batu nisan. Ha. Kau tak mau PPA dulu. Ya. Jadi kita pergi discovery satu batu nisan Okey, alright. Jadi aku rasa kan best juga tau. Ini Australia tak tahu ada batu nisan tak ni? Mana? Sini. Tak nak dulu Asyik aku dah pakai slipper. Yalah, kena pakai boot pocukang Ada ni. macam signboard yang apa yang take your own risk Ha, itu mesti Steady ada. lah Black. Layan Karina viewers. Steady lah. Aku steady. Aku okay punya. Cakap betul lah kan. Yang penting kau tak koyak. Black kata zoom black. Mana? Tu. Macam satu tangan telinga, satu tangan kat depan. Ni, nampak aku ni. Daun ni. Tahu. Tak tahu. Sekejap. Aku try. Ha, ni kau zoom. Zoom Ha, tengah-tengah ni. Daun ni. Tak ada. Tak ada kot. Okey. Betul cakap. Betul cakap guys. Kita nak kena jemputkan viewers. Kita layankan viewers lah. Jadi kalau viewers tak meripik. Ha, kalau tu. komen bukan-bukan okey lah kan. Komen bukan-bukan hantar bulan ni. Sini banyak pokok nangka lah. Betul banyak kayu putih. Kita followers aku ke. Dengan kawan tu tak beri salam. Astaghfirullahaladzim. Apa tu? Ni guys, dah track macam mana ni? Ha ni, pokok ni. Berwarna karat. Yang pokok merah tu. Kawasan pokok merah. Yang banyak pokok merah. Pokok karat. Kita mesti balik tempat tadi nanti. Tempat kita jumpa polis. Sana pergi Alcaf Lake. Sana pergi pond. Pergi pon. Habis Ha. ni. Jalan ni lah. Oh, ni tempat lah. Okay guys, sebelah dalam nanti aku akan letak aku akan letak aku punya aku punya stand. Kan nanti aku sendiri uji nadi guys kita try kita tengok kita dan aku takkan apa-apa. Dan aku just aku akan diam aja. Jadi korang boleh tengok dulu. Guys, korang tengok. Korang ada perasan tak guys di pokok? Semua pokok macam karat. Apa sebenarnya? Semua pokok color ni tau guys. Okay. Semua Hai. okay. Banyak yang warna merah. Macam apa warna Semua karat. color ni dah guys. Tapi korang tengok ni pokok. Satu ni, satu ni. Satu ni, satu ni. Tapi banyak yang tepi sini banyak yang merah. Sampai tahu pokok apa ni? Pokok apa? Aku tak tahu dia pokok apa. Ni tengok ni. Grassland. Dia tak cakap pokok apa, dia cakap rumput je. Ni? Dia tak cakap pokok, dia cakap rumput. Rumput kemarau lah, mission grass lah. Shepherd needle lah. Jangan terus. Terima kasih guys. Thank you guys. Thank you so much. Awesome lah guys. Thank you. Macam gini semua nampak tadi. Yang kata macam apa? Black. Macam gini. Macam tanah ternaik ni gini. Ikut hati macam nak masuk je. Kau hati nak masuk? Nah, tapi lah hormat sikit lah Boleh ke? Off track lah Black. Apa ada? Nak kena pakai kasut lah ni. Masih ada hari lagi boleh pergi. Ha?
Takut terpijak je nanti. Nisan-nisan kat sini ni. Batu-batu nisan ni lah. Tu gaung dalam tu. Gaung. Salah pijak. Ni keluar mana ni? Okey. Kau naik balik Bukan lah. Tempat mana tadi kita jalan lah. Tempat macam gelap lah. Ni atas sini Kita tengok map mah. Tak ada map sini. Kita randomly, kita dalam random tau. Kita tak ada plan. Okay, next walk kat sini, next walk kita tak ada. Kita just follow the flow. Sini pun jadi. Thank you. Terima kasih. Kita try jalan sini. Betul lah tadi kita jalan sini lah. Okay. Thank you. Terima kasih for the FIT. Terima kasih banyak. Guys, siapa yang masih kat dalam? Oh, para Khalifah dia. Guys, korang tak tidur guys. Sebab masih nak guys korang. Masih nak guys. Bagi dia masuk lah. Bagi keluar. Itu ditampak ni dia pasal. Okay guys, we just come in. Siapa yang baru masuk, saya sedang explore di salah satu nature park di Singapura ni, Nature Park Bidadari Nature Park. Okay. For information tadi just now I just discover tombstone in one of the location around here. Untuk yang Melayu sorry, for non-Malays, okay, I discover tombstone just now. Not a great discovery lah, but just a tombstone that which I almost stepped onto, but I don't know why is it still there. It should have been removed. Kita nanti keluar tempat sana. Sana pergi blok Sini. okay, sekejap okay, ni map okay. Nampak? Tempat kita sini tau. Dia masuk sini balik. Sini lah. Ni. Kita punya kapak kat sini. Ini. Tuan aku kapak. Tak dapat dalam sini. Kapak kat sini. Sini Kita ada penjuru. Okay, aku boleh cakap ini northern side of Bidadari Park. Ya ke? Yes. So jalan mana ni? Nak jalan gelap Sembarang lah, jalan gelap, Gelap lah. Ya, kita jalan sini guys Macam nak walk guys. Ini subuh walk. Pagi-pagi orang jogging kat sini. Sekejap lagi. Pukul 5 aku rasa ada orang jogging. Pukul apa? Pukul 5. Long keladi ni. Pokok dia dah gantung kain. Okay. Raptor Bukan raptor, nama dinosaur ke? Velociraptor. Dia tunjuk ke balang. Halang. Eagle Siapa tak pernah sini nak tengok. Eagle. Tengok dulu. Oh ni si eagle. Dia cakap Hawk. Hawk betul lah. Hawk kawan aku di China kat kedai kopi tu. Hawk. Hawk. Sure lah. Burung elang Belajar. Ini sains kita bikin ni. Ni National Geographic Channel ni. Ya, jalan bawah sini aku rasa. Yes. 90 meter to marshland. Aku ada dalam 5 km to Lala Land nanti. Okay. Okay guys dah lebih 4 pagi Hello Diz. Tadi baru bangun ke takkan sekarang ni baru bangun? I'm still here. Hahaha. Betul lah.
Tempat keras. Ni. Jalan dia keras ni, batu-batu. I'm at JB. Hehe. Tadi pergi kayu. Pergi JB dengan siapa? Assalamualaikum. Oh, boyfriend saya lah. Ni sekarang nak patah balik Singapore Jam tau. Orang nak pergi kerja. Ha? Jangan kita pusing-pusing balik. Takkan pusing tempat sama. Tadi start pun nampak berjalan ni kat sini dengan pokok-pokok ni. Black. Tempat besi apa? Besi. Yang macam tempat besi kita bukan. Apa tempat besi kan? Kita masuk, kita keluar balik tempat sama. Takkan ada one round. Aku sih pecah batu di dua je. Batu location batu-batu dia aku pecah. No littering. Aku try dulu sini lah. Sini hati-hati nak jalan Tengok atas tak suluh bawah. Jatuh kau dalam. Okey. Aku nak bikin explore, kau nak sibuk fikir. Alamak. Ada mini swamp kat sini. Okay. Macam saya cakap, saya camp pen depan, mata tengok bawah. Okay. Camp je pen depan, mata tengok bawah. Salah jalan, kedebab dia jatuh. Guys, ataupun aku menghadap sini guys. Oh, ini patah balik sana. Tak patah balik dekat kapak pun. Kita try dulu kat sini. Guys, ini okey tak guys? Guys, macam ini okey tak guys? Aku back just dulu kat tengah-tengah sini. Tadi kan back kat sini, kita baru masuk jalan sini. Then after that kita jalan terus. So bila kat sini, I heard like some macam Tadi sini ada bunyi terbang tau. ni apa? Bunyi terbang, mungkin burung ke, burung hantu ke. Okay. Dia terbang, bunyi sayap, bunyi kepak, tapi tak ada bunyi apa-apa lah. Just bunyi terbang je lah. Don, aku jumpa kau kat depan lah Mana? Mana-mana kat sebelah luar. Aku try dulu. Aku baru tu kapak lah. Aku punya ubat tadi kat sana lah. Dalam sini nak ni kamera lah. Okay guys. Abang apa FS akan jalan guys. Okay, aku susul kat sini. Okay, see you guys. Okay, alright. I see you later. Kau keluar Okay, alright. Apa-apa anda pun tekan
fikir kan, kau fikir kalau macam aku tak jalan keluar. Aku by 5 plus aku nak kena gerak tu. Okey, 5. Okay, dia sekarang nak pergi uji nyali sendiri. I'm going out. Okay, although dah nak 4:30 pagi nak jalan seorang-seorang. Oh, nak patah balik kapak jauh ni. Saya park kat sini. Parking kat bawah. Jalan Sang Nila Utama Road. Sang Nila Utama. Okay. Kita park kat situ. Pusing situ. Pusing situ. Jangan tu toilet. Nanti sesat lah. Apa? Tak ada. Salah jalan sesat. Siapa ni Cin mari nak ajak fikir? Tak ada lah. Fikir wrong timing. Kita nak explore, dia nak fikir buat apa. Ni 08 mungkin dia orang pergi event kat ni Tanah Lapang ni. And I'm heading back to starting point. Pasal sekejap lagi dah banyak orang jogging-jogging. Ni pagi-pagi gini kadang 10:05 kan. Warga-warga tua suka jogging. Yang siapa suka fitness pagi-pagi sebelum kerja, dia akan jogging di sini. Ni asal dia ikat semua tali kat sini Boleh jatuh ke pokok ni? Okay guys, di sini sudah kawasan perumahan. Siapa tinggal sini nampaklah view dia semua ni. Okay. Nak cakap tempat ni menarik atau tak, terpulang oleh masing-masing. Apa itu explore? Apa itu paranormal? Berbeza. Nak bikin explore. Tak ada apa, jalan-jalan tengok. Apa penampakan. Tu semua rezeki, bonus. Tak apa meminta. Kalau nak seru-seru, paranormal, tu paranormal. Seru-seru tapi dah betul lari. Okay. Tak payah. Tanpa seru dia datang. Saya dalam sini pernah. Tak seru tak apa, jangan-jangan seorang-seorang kena kacau. Pernah kan?
Apa bilang saya, siapa sini selalu tak selalu berkena kacau. Just stay logical lah. Dia ada, dia tak ada, tak ada. Bonus masing-masing. Tadi kan saya lulus sini. Kini kapak tadi gelap. Kita pakai torchlight lah, terang-terang gini kan. Kadang-kadang tempat terang-terang gini pun dia keluar. Okey, sini terang, okey. Sana gelap tau. Tengok gini je lah. Macam betul orang tengah lari, tengah jogang, tengah tu nak loncat dia. Okey. Ni view dia. Tapi rumput lah, tapi pokok. Masa awal-awal tadi saya lalu sini, atas sini ada bunyi dari atas. Bunyi apa? Tahu-tahu je lah. Siapa yang di sahur semua masih belum tidur ke? Siapa yang belum tidur? Atau siapa yang baru bangun? To the friends over here who haven't sleep or who just wake up. 4:30. Baru masuk. Okey, ini location Bidadari Park. Bidadari Park. Tadi saya buat explore pukul 2. Okey. Tadi explore the nature side of the area. Ni playground. Okey, playground. Maybe petang-petang sampai pagi buat anak-anak ke. Sampai couple-couple nak kerja-kerja kat sini, ambil gambar ke. Okey. Ini slide dia. Slide dia dah agak-agak bertinggi ketinggian dari tingkat 2, tingkat 3. Slide bawah terus. Anyone local here? This is the view of Bidadari Park playground. This is where I start just now. I'm going back to the car park. Tadi bagus, berangin. Keluar balik berpeluh. Saya lebih suka berangin. Okay guys, the map. Okay. Bidadari Park.
Now at the car park location. Okay. Tengok view sini, see the view. Siapa yang belum pernah pergi ke sini, any local Singaporean yang belum pernah datang sini. Okay. Malam kita merungkai, explore je. Okay. Siang sini tepat riada lah. Hello. Kau kat sebelah mana? Aku kat toilet ni. Ni tempat tadi. Toilet. Jalan sini Okey, belah kiri. Toilet belah kiri. Terus je. Ha? Terus je? Pusing. Pusing. Sini? Lagi. Tu terus. Aku keluar dari sana tadi tau. Kau dah salah jalan. Ikut tu road je. Ikut tu jalan. Tadi dalam dapat rasa lah Syah. Allah. Dekat pondok tadi tu aku duduk rasa. Ya, tadi yang bermula tu kau dah pergi depan kan. Aku stay kat situ lah. Tak, macam aku duduk, betul macam ada macam benda baling-baling benda. Tapi aku tak tahu ada binatang ke apa-apa ke, aku tak tahu monyet ke. Aku Tapi tak really feel. Memang rasa. tak tahu sini ada monyet tak. Pasal tadi aku sana seorang juga apa. Masa kau ada kat depan kan. Okey. Ya. Okey, tadi okey. Aku keluar sini tadi. Pusing kanan. Terus. Straight. Nanti kau dapat blok kat depan kan? Yes. Itu blok simpang dia kat belah kanan. Ni tempat yang tadi ada polis apa? Tak, bukan situ. Polis belakang kita. Belakang kau. Oh, okey. Yang ni ada blok-blok. Yang tadi tu ada polis tu dekat tasik, dekat pond tu. Yang tempat desan, tempat tu desan kita jumpa tadi. Sini Kanan. Sini. Tu kiri, belok kanan. Patah balik. Sini. Yes. Kita masuk dari sini tadi Tadi kita masuk di situ. Hello Farah, hello bos team. Baru bangun tidur ke? Nak tidur ke dah habis? Bosan dah habis live Tengok, all the way straight dah keluar. All the way straight. All the way straight Yes. So dah boleh nampak. Okey. Jumpa kau kat depan. Kat kapak. Ikut straight dia. Tapi lepas tu straight sampai di end nanti kau dah belok kanan. Tapi kau dah sampai straight tu terus pergi main road lah. Pergi jalan raya lah. Okey, apa tu? Terus je. Kalau kau dapat jalan raya pun kau pergi kapak. Oh, turn right Depan kan turn right. Kiri pergi main road. Kanan pergi kapak. Sini Kau ikut jalan kecil tu. Sebelah kiri kau. Jalan batu. Ni jalan batu kecil ni. Okey, ini tempat akan lead kau pergi playground. Okey, alright. Jumpa kat kapak. Kalau kau pusing 2-3 kali kau azan dah. Dah nak subuh. Bye. Okey, alright. Right. Okay. Ya guys. Saya dengan kawan saya Black Badut Lawak Explorer Okay. Kita gerak sekejap, sebelah-sebelah pun sekejap je. Lepas tu kita akan jarak jauh. Dah 50 meter. Pasal kita nak ada tu vibe. Kalau kita berdekatan dengan partner kita, tak takut. Macam tu kata hantu tu, mak dia ni 2 orang, aku satu. Dia tak keluar lah nak fight. Cuba duduk seorang tadi, dia duduk seorang uji nyari sekejap je 5 minit. Macam-macam gangguan dia kena. Sama juga. Tadi masa kita masuk, dia dah ke depan, saya pergi tempat tadi dia duduk tu. Saya sana jangan tak apa. Saya duduk dia diam. Ada gangguan sikit. Tapi yalah, kita tak tahu gangguan daripada binatang ke. Kan? Biawak lintas ke. Kalau bau-bauan tadi ada separuh tempat tu ada bau-bauan sikit, tapi saya tak kisah.
Okay, mungkin bau bunga. Memang bau bunga. Tapi lah, saya tak kisah. Dan di sini tadi untuk ni hari tiada bunyi apa-apa, bunyi lai ke apa tak ada. Bunyi garau 2 kali je. Itu pun saya tak tahu daripada mana bunyi. Kita jangan taksub. Dengar-dengar biarkan. Jangan apa tu, biarkan. Ya, kalau bunyi anjing menyalak tu saya memang ada anjing liar. Anjing tidak bertuan. Pasal banyak ada papan tanda dia cakap hati-hati banyak anjing liar sini. Bukan anjing liar je hutan, dia anjing terbiar. Macam kucing kita jumpa biara. Okay guys, untuk hari ni inilah kali terakhir. Kali terakhir pula. Saya akan end live. Ini setakat explore saya tak fikir paranormal tak apa. Okay Lin, thank you Ini guys explore je. 47.6k. Terima kasih. Okay Lin, Saya akan explore sini lagi sekali. See you all today night. Okay Lin, Pasal explore sekali tak rasa apa. Kadang-kadang yang sama tempat kita pergi 2-3 kali, kadang ada. Aku tak dapat baca ni si Lin. Jadi terima kasih banyak sampai dah kasih gift. Terima kasih sampai ada dalam sekarang adik apa terima kasih. Kepada Lin semua, thank you so Yang much. siapa belum paskat, siapa nak follow. Okay. Strawberry cupcake. Okay, Danny. Jadi kalau everything live, Ayumi, thank you. Okay guys, pada malam ni korang stay just tune. follow up, boleh join ni lah. Pada pukul stop lah ya. Yang kasih Okay, gift, pada terima pukul kasih 10 banyak setengah alhamdulillah. Yang See siapa you baru tonight. bangun tu, Okay, thank you. Yang bekerja, selamat bekerja. Thank you. Yang siapa baru habis tengok live siapa di luar ke, Aku pun set korang je lah moderator lah kan. Siapa nak masuk lama. Apa nak balik kali ni? Aku Balik pilih nak rest. Okay, Lin pun aku dah add moderator. Engkau pun dah kan. Thank you so much everyone. Engkau pun sama juga. Assalamualaikum. Okay guys, thank you so much. Okay guys, aku nak end live. Okay kepada semua, okay guys, see you